Kita bersama dengan Encik Zulkifli bin Haji Sirat. Ini kita persilakan beliau untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan khususnya kepada ahli keluarga, kepada seluruh tetamu-tetamu. Dipersilakan Encik Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin, saudara-saudari kerana sudi datang pada wali majlis ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Saya kira seluruh tetamu-tetamu juga berterima kasih kepada Encik Zulkifli kerana di atas jemputan lah ya. Dan kita doakan semoga hari ini bukan sahaja kita meraihkan pasangan pengantin, bahkan hari ini juga sebagai saksi kita terus berjumpa pada hari ini, dan moga-moga ukhuwah dan silaturahim yang bertahun ini akan terus berkekalan sampai ke penghujung usia dan insya-Allah. Rakamkan ucapan terima kasih sekali lagi untuk pihak tuan rumah kita sekeluarga, iaitu Encik Zulkifli dan juga Puan Siti Nuraini, kerana sudi memberikan satu titik temu untuk kita bersama-sama berkumpul di Meranti Garden House of Event, meraihkan majlis anda bersama dengan kami, sudi berkongsi rezeki bersama dengan pihak kami. Terima kasih banyak-banyak untuk pihak tuan rumah kita. Kami juga turut mendoakan semoga pihak tuan rumah kita sentiasa dikurniakan kesihatan yang walafiat, dikurniakan rezeki yang baik-baik insya-Allah, dan moga-moga pihak tuan rumah kita berbahagia bersama dengan ahli keluarga yang tercinta insya-Allah. Dan terima kasih juga untuk seluruh tetamu-tetamu yang kekal bersama. Terima kasih yang bakal beransur pulang, berhati-hati di jalan raya. Sekali lagi kami doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang dituju insya-Allah. Dan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada semua rakan-rakan petugas bersama dengan tim daripada Meranti Garden House of Event, khususnya bersama dengan tim petugas jemputan daripada pihak tuan rumah kita. Terima kasih banyak-banyak di atas segala kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan berikan. Saya doakan moga-moga apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini Allah kembalikan bersama dengan imbalan ibadah untuk kita di dalam mencari rezeki. Saya doakan keberkatan di dalam apa sahaja yang anda lakukan demi kita sama-sama menjayakan majlis pada hari ini insya-Allah. Terima kasih untuk semua rakan-rakan petugas majlis kita pada petang ini. Okey, dan untuk pasangan mempelai, untuk Siti Nur Atirah dan juga Muhammad Idham, selamat pengantin baru kami ucapkan untuk kalian berdua. Mewakili Meranti Garden House of Event, terus mendoakan semoga pasangan Atirah dan juga Idham semoga sentiasa berbahagia, moga-moga berpanjangan jodoh kalian sehingga ke penghujung usia, diperluaskan pintu-pintu rezeki, dipermudah segala urusan di dalam rumah tangga, dan insya-Allah kami doakan semoga kalian berdua dapat membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keberkatan mengiringi rumah tangga yang dibina insya-Allah. Okey, dan akhir kata daripada pihak kami juga, andai kata ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terkurang di sana dan juga di sini, nama tersalah sebut, mata tersalah pandang, makan tersalah hidangan, kami dengan rendah dirinya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki saudara. Dan insya-Allah kalau kata ada rezekinya, kalau kata ada jodohnya, kita bertemu lagi di lain hari, di lain waktu. Dan mari sama-sama saudara kita sudahi majlis kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Aus. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khurs illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa Bali, jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kita kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga diri anda baik-baik saudara.